Okay, Assalamualaikum Okey. dan selamat malam semua. Okey. Waalaikumsalam dan selamat malam. Kenapa? Kau pergi salam kat siapa? Kau bukan buat live pun? Oh, okey kita terbiasa. Sebaik aku ada Okey. jawab. Dalam rancangan kali ni, macam tengah rancangan TV. Okey. Aku dan Rancangan? Wan akan Ya. buat react. Sambunglah Wan. Kita akan react video Brain Rot. Aku pun sebenarnya tak tahu. Aku first time lagi pasal Brain Rot kategori ni. Aku tak pernah lagi tengok video-video Brain Rot. Sumi dah banyak kali tengok. So mungkin Ya, dah rosak otak dah. aku nak tengok Brain Rot tu macam mana. Video Brain Rot. Bagi satu video Brain Rot aku nak tengok. Okey. Oh ini Brain Okey. Rot. Weh, aku macam inilah pernah Brain Rot. tengok lah. Aku macam pernah tengok lah ni. Yeah. Oh ini Brain Rot. Apa benda? Jirafah terikat. Gajah pokok kaktus. Okey, dia gabung. Ni style macam style Ghibli kan? Tak, ni Dragon Ball. Dragon Ball je style. Oh, Dragon Ball eh? Dragon Ball. Ni pun lagu Dragon Ball ni. Oh yeah. Datang apa ni? Al Cappuccino Assassino. Tutup sahur tahu? Ha? Tutup sahur tahu? Apa tu? Weh, kau tak tahu langsung ke benda ni? Benda-benda Brain Rot ni? Aduh, tengah trending gila Tak. sekarang. Tung-tung Aduh. sahur. Apa? Orang gerak sahur ke? Okay, benda ni tutup sahur ni dia trending masa bulan puasa gitu. Tapi dia sampai sekarang lah tutup sahur ni dia macam benda yang orang budak-budak buat lah masa tu. Macam benda ni dia kejut kau bangun pagi, dia kejut kau sahur, dia ketuk kau pakai kayu. Oh, okey. Tapi so ni okay, orang ni Indonesia punya eh? Oh, Indonesia. Tapi benda ni adalah benda-benda Brain Rot animals dia panggil. Brain Rot animal. Okay. Tapi ni dia buat anime opening. Aduh, Nah, macam-macam bro. Nah, bro. I don't think this is for me, man. Ada apa? Apa panggil? Urat-urat otak terputus sebab tak ada. Setakat ni okey lagi. Masih tersambung. Masih tersambung. Masih bersambung. Kalian Brain Rot ni. Benda ya Allah. Benda lah Sumi tunjuk ni. Okay. Apa benda Sumi tunjuk ni? Apa tu? Три Петропа тралала, лири лира, тунтун сахур банека, тунтун тралалео, три Петропа крокодила. Allah. Сахур. Sahur ni memang famous satu dunia ke ini orang Indonesia punya? Ya, Wan. Ya Allah. Ya, dia aduh benda ni aku tak tahu nak cakap. Dia benda aduh. Allahu Akbar. Aku tak tahu nak cakap macam ni. Dia benda ni benda trending time sahur, time puasa itu dekat Indo sampai ke Malaysia. So kalau komen tengok macam mana? Komen daripada luar negara ke komen daripada Indonesia? Luar negara. Wow. Kau tak mainan dia dah terjual dekat luar negara bersepah-sepah tung sahur ni. Oh. Brain Rot. Wow. Aku rasa macam aku tua pula. Tak catch up dengan peredaran dunia. Tapi tak sehebat apa ni Skibidi lah. Tapi ni macam boleh kata baru kot. Sebab dia baru jadi masa bulan puasa gitu. Oh iya. Boleh tahan ke kau? Dah improve banyak lah dia punya ni. Tak, dulu dia punya animation tak adalah sekompleks tu lah. Maksudnya tak banyak pergerakan sangat. Sekarang dah banyak pergerakan dah. Dia start dengan apa? Among Us. Well done, man. Ni semua benda-benda ni. The infamous Tung Tung Sahur's capture. Excellent work. Oh, God, about it. I didn't kill anyone. You don't have any proof. Oh, don't I? Macam tu lah Wan. Brain Rot ni aku pun tak faham. Apa pendapat kau? Mungkin aku tak berjiwa Brain Rot. Kebudak-budakan. Tapi itulah, inilah konten-konten budak-budak sekarang. Aku rasa aku lebih minat memes. Walaupun aku ni dah tua tapi aku minat memes lagi. Sama lah. Tapi ni memes dia orang lah.
Aduh, brain rot ni. Aku tengok aku macam bela benda ni, ya Allah Akbar. Assalamualaikum semua. First aku nak cakap selamat Hari Raya Haji kepada semua peminat aku. Dan juga thanks sangat-sangat kepada korang yang datang dekat event aku hari tu dekat Aeon Mall Seri Kembangan. 3 hari aku dengan Wan duduk kat situ memang penat sangat-sangat. Tapi disebabkan korang datang, penat kita orang tu macam boleh reda kejap. Terima kasih sangat-sangat sekali lagi. Aku nak edit vlog dia nanti korang tengok lah. Dan juga aku saja nak buat satu video react ni sebab aku buat ni plan suka-suka je nak record lah apa benda yang aku dengan Wan react-react, benda-benda kelakar online kan. Dan kalau dapat sambutan, mungkin aku akan teruskan buat setiap bulan 1 ke macam tu. Korang boleh suggest lah benda-benda untuk kita orang react. Kalau tak dapat sambutan, malas aku nak buat. Tu je. Okay, bye. Assalamualaikum.